Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Diharap voice saya okey. Kita bermulalah tepat jam 10. Jadi sesi hari ini adalah di bawah khas. Sesi hari ini di bawah khas eksklusif kepada Malaysia Halal Partnership. Okey. Dan ini adalah video yang pertama lah. Video yang pertama hari ini. Untuk makluman semua yang hadir, video ini, sesi ini, webinar ini direkod dan setelah direkod kami edit, kami akan letakkanlah di dalam grup komuniti itu supaya boleh diakses pada bila-bila masa. Ada yang tak dapat datang pun akan boleh akses. Dan itu khas kepada member Halal Partnership. Okey. Jadi topik-topik yang saya buat ni, yang kami buat ni adalah topik dalam 70 rasanya, topik-topik berkaitan halal dan food safety lah. Halal food safety insyaAllah saya akan masuk sekali lah entrepreneurship punya topik. Suppose entrepreneurship tu saya ada grup lain lah, komiti lain, tapi kalau ada keperluan usahawan dalam ni saya masukkan sekali lah kalau ada lah yang berminat, sebab komuniti ni lebih kepada halal sebenarnya. Lebih kepada halal, food safety. Food safety tu sebenarnya besar. Jadi kita cover food safety tu sebenarnya mesti paling minimum sebenarnya persijilan mesti tu pun sebenarnya masih banyak yang tak tahu. Okey. Jadi kalau belum kenal saya Coach Abdul Fazmin lah. Saya tak tahulah kalau belum kenal tu, sebab yang ni memang eksklusif pada grup saja. So bila dah masuk grup tu biasanya akan nampak lah muka saya kan, Coach Abdul Fazmin lah. So kalau tak kenal lagi, kenalkan lah. Okey, sesi ni adalah live. Kalau ada question, ada pertanyaan, boleh dalam chat lah. Dalam chat kita ada chat tu, kita pakai Google Meet. Dalam chat tu kalau ada pertanyaan boleh tanya. Okey, topik tentang halal ni sebenarnya banyak nak cover. Format dia bit size adalah 1 jam. 1 jam tu. Okey, 1 jam saya cover topik yang very spesifik, very niche. Sebenarnya topik-topik yang saya pilih ni ada topik-topik yang usahawan selalu tanya. Bila usahawan selalu tanya, might as well saya buat satu video and then letak kat sini. Kalau ada pertanyaan seperti itu, refer pada video ni terus. Tak perlulah kita bercakap berulang kali pasal apa dia siapa. Okey. So, topik pada hari ini ni, okey, kalau ada masalah dengan audio visual ke, just mention dalam ni lah, dalam chat just mention dalam chat. Okey. Untuk topik hari ni, okey, dia agak ni jugalah, kontroversi jugalah. Okey, sebab agensi ataupun CB, Certification Body, kita panggil CB. CB sendiri akan cakap personal halal ni senang. Senang nak mohon. Saya tak tahu experience you all daripada industri mana. Saya yakin sangat yang masuk dalam ni adalah daripada industri juga, berniaga juga, usahawan juga, dan mungkin pernah ada pengalaman bermohon halal. Jadi kalau daripada CB, agensi, dia orang kata mohon sedia halal ni senang. Mudah saja, tak payah pergi kelas ke, tak payah coaching ke, apa ke, mohon sendiri senang, tetapi realitinya tak sebegitu. Dan bertambah parah lagi adalah kalau saya sendiri dalam industri halal ni, bukan buat produk halal, kita coach atau consulting, consult industri untuk dapat persediaan halal ni since 2009. Ni Al-Barakah Training Solution since 2009. Kita buat training, coaching, consulting semua, dan kita nampaklah yang memang usahawan ni kalau tak dibimbing memang susah lah dapat halal. Okay, so saya cerita ni 5 kali lebih susah berbanding 10 tahun dulu. Sebenarnya kalau 10 tahun ni dah 2024, kalau 10 tahun dulu dalam 2014 lah. Okay, sebenarnya time 2014 tu pun dah start sebenarnya susah. Kalau sebenarnya 2012 tu, kalau compare 2012 ke bawah tu, mohon sedia halal sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Saya boleh cakap dulu tu dia punya nak mohon halal tu 2 bulan setengah pun dah boleh lulus dah.
Ini serius. Kita orang buat memang lulus. Tapi klien yang sama yang kita buat 2 bulan, 2 bulan setengah lulus ni, company yang sama, bila dia renew 2014, bila dia renew 2016, dia ambil masa ada yang kadang-kadang 5 bulan, ada yang kadang-kadang 7 bulan. Pelik tak? Company yang sama, benda yang sama. Masa mohon baru 2 bulan setengah lulus. Ni company catering, business catering. Kemudian yang sama juga, bila kita buat renew, dia jadi 7 bulan. Itu yang pelik tu. Kenapa? Kenapa macam ni kan? Jadi saya nak tekankan sebenarnya ada 5 faktor lah. 5 faktor yang membuatkan benda ni jadi. 5 faktor, tapi nanti saya akan tambah satu bonus lagi lah. Jadi mungkin kalau agensi ataupun CV mungkin panas lah dengan pasal apa yang saya komen. Tapi saya don't care sebab pada saya untuk satu sistem tu stable dia kena ada pembangkang juga, pembangkang untuk dapatkan satu titik tengah yang cantik kan. Kita buat untuk apa? Kita komen-komen untuk apa? Untuk memajukan juga, untuk memajukan industri halal negara ataupun brand persijilan halal Malaysia itu sendiri. Sebab apa? Persijilan halal Malaysia ni memang known lah, number one lah. Saya takut known number one dipandang tinggi oleh satu dunia global ni, saya takut dia akan jadi dulu. Dipandang tinggi dulu. Itu yang takut. Sebab sekarang antara certification body yang tengah rising, semalam saya baru meeting dengan DPMM, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, dan bersama rakan-rakan strategi MIHA. Jadi dia kata antara benda-benda yang kita tak nak jadi adalah, tapi dah terjadi adalah sijil halal Malaysia JAKIM ni secara global sudah demand dia sudah berkurang. Dia orang lebih memandang kepada pensijilan halal Indonesia. Okay. Jadi Indonesia dah mula agresif, kan dah mula, dia dah lama dah agresif. Dulu kita boleh gelak ketawa lah tentang sistem Indonesia. Sekarang tak. Sekarang tak, dia betul-betul serius, dia betul-betul buat betul-betul. Dan sekarang banyak yang tak nak sangat JAKIM, nak ke Indonesia. Jadi hati-hatilah, kita kena hati-hati. Sementara kita tengah ada value ni, betul-betul. Jangan sampai kita jadi yang tak dipilih lagi. Sekarang ni memang semua nak JAKIM, tak nak. Certification body dah banyak. Ada banyak logo-logo halal yang dikira, tapi tetap dia orang nak JAKIM ke luar negara. Kita harap benda tu semakin naik, bukan semakin turun. Dan kita pun dengar sekarang Saudi Arabia pun dah mula untuk buat persijilan halal. Dulu dia ketawa je pasal halal ni. Dia kata tak perlulah apa, sekarang dia dah start. We know that Saudi Arabia, dia kalau buat, dia buat kerja gila dia, dan duit dia banyak, dia boleh buat, dan dia ada advantage sebab dia negara Arab Saudi, Islam. So lebih orang percaya. Dulu orang percaya Malaysia JAKIM ni sebab Malaysia adalah negara Muslim yang maju. Okay. Walaupun Indonesia negara yang banyak population Muslim, tapi dia tak semaju Malaysia. Jadi SOP, standard ni kita. Tapi when it comes to Saudi, lebih lah orang percaya, Islam mestilah kita ikut Saudi, tak? Orang Malaysia pun pergi Saudi, umrah, haji semua kan. Jadi macam itulah. Jadi ada 5 sebenarnya, faktor lah. 5 faktor yang pada pada pandangan peribadi saya. Okay. First sekali adalah QMS. QMS ni merujuk kepada Quality Management System. Okay. Quality Management System ni dia banyak sebenarnya kan, quality. Okay. Dalam industri syarikat ni, Quality Management System ni boleh jadi macam HACCP. Kita nak menjaga quality dalam organisasi, management system. So halal ni sebenarnya adalah salah satu quality management system. Dia adalah salah satu quality management system. Bila kita cerita pasal quality, dia mesti berkualiti lah. Persijilan halal ni mesti berkualiti. Okay. Persijilan halal ni dia ada standard dia. Dia ada piawaian. Kalau kita di Malaysia, kita ada Malaysian Standard, piawaian Malaysia.
Malaysia Standard. Kalau untuk halal ni food, kita pakai NS 1500 2019. Kita ada SOP dia. Dah siap lama dah. Sekarang daripada 2000 berapa sekarang dah revise 2019 yang latest punya. Dah ada lama. Tapi 10 tahun lepas, 10 tahun lepas, kita tengok mana-mana yang dapat persediaan halal tu, dia tak ikut 100%. Dia tak ikut 100, bukan 100% dah, saya rasa kadang-kadang 60%, 70%. Apa yang telah termaktub dalam persijilan halal. Syarat-syarat undang-undang dia lepas, tapi macam mana boleh lepas, dia tak ikut sepenuhnya. Dulu kita boleh tengok kadang-kadang kita masuk premis kan, kita nampak macam biasa-biasa lah, ataupun ada bersepah sikit, macam ni pun lepas. Kita akan keluar tanya, macam ni pun boleh lepas, macam ni pun boleh dapat halal. Tu dulu. Sebab tu saya cakap dulu 2 bulan, 2 bulan setengah boleh dapat halal. Dulu permintaan terhadap persediaan halal ni sangat-sangat kurang. Jadi CB ni, Certification Body ni atau JAKIM semua ni, dia kena bagi kelonggaran. Dia kena bagi kelonggaran. Maka kalau dulu strict, dia kena ikut 100%, memang tak ada dah orang nak mohon halal dulu. Tak ada. Jadi persediaan halal ni, kalau orang kata dia susah, dia renyah nak apply, memang sepatutnya macam tu. Dia macam GMP, dia macam HACCP, persediaan tu kan. Dia memang sepatutnya itu sebab dia memang dah ada syarat ni. Tapi untuk halal ni sahaja yang dipejam ke sebelah mata auditor tu, bagi duduk-duduk. Nanti dia renew, kita perketat sikit, sampailah ni. Yang di mana industri yang mungkin dah 10 tahun ada halal, dah renew 5 kali, dia akan cakap, kenapa saya dah ada 10 tahun persediaan halal, tiba-tiba auditor datang, dia kata dia nak khusus pasal halal. Kenapa tiba-tiba dulu tak ada pun? Dia akan keluar ayat itu. Sebenarnya, daripada dulu dah ada dah sebenarnya pekerja perlu ada latihan berkaitan halal. Dah ada dah. Tapi bila auditor datang, dia tengok macam ni, kita nak menyemarakkan lagi partisipasi industri dalam halal, dia tak apalah, nanti dulu enforce. Tapi sekarang dah banyak mohon halal, bukan saja di Malaysia yang mohon halal JAKIM, di luar negara pun mohon sijil halal JAKIM, dia nak logo halal JAKIM juga. Jadi pegawai-pegawai pun dah tak menantangan sebenarnya. Jadi disebabkan itu, dia mula enforce. Tak ada khusus staff, tak ada khusus berkaitan halal. Maknanya NCR tu non-conformable reports. Maksudnya satu kesalahan dia akan tulis dan industri kena jawablah, kena dapatkan macam tu. Jadi industri sekarang memang pelik. Sebenarnya tak pelik pun. JAKIM memang secara fasa dia perketat. Jadi it's quality management system lah. Kalau saya cerita pasal quality management system, banyak sebenarnya. Kenapa LKS ataupun usahawan mikro, usahawan kecil, semua cakap susah. Sebab persediaan dia sama macam persediaan GMP, HACCP, apa kan. Kenapa tak ramai cakap HACCP susah? Kenapa tak ramai komplain pasal HACCP ni susah lah. Tapi halal ni orang komplain. Mesti orang tak komplain. Mesti GMP HACCP orang tak komplain. Sebab yang komplain banyak ni adalah mikro dan kecil. Usahawan mikro dan kecil ni dia takkan ambil HACCP. Tak ada. HACCP pun tak tahu apa. Dia takkan ambil HACCP, dia tak akan ambil GMP sebab yang biasa ambil HACCP GMP ni adalah bisnes yang dah berskala, dia nak masuk, dia kecil, nak masuk ke sederhana. Dia dah besar, dia dah establish, dia nak besarkan pasaran dia, biasanya nak masuk pasar raya. Dia nak masuk ekspor ke luar negara. Barulah tengok syarat, kena GMP dan HACCP. Macam tu. Tapi si persediaan halal ni pelik. Persediaan halal ni dibuka kepada mikro pun boleh mohon. Sebab apa? Yalah, takkanlah saya jual produk saya tak halal, mestilah saya nak halal. So bila saya nak mohon halal, syarat dia kena lebih kurang sama lah dengan yang syarikat besar tadi. Itu pun sebenarnya JAKIM dah bagi dua dah. Syarat ni untuk yang sederhana besar,
syarat yang ni ringan sikit untuk kecil dan mikro. Okay, dulu senang, sekarang dah bertambah susah sikit sebab ada penambahan ni. Ada manual, which is bagi saya fair. Sebab apa? Bila kita cerita pasal quality management system, kita tak nak bila orang beli produk makanan ataupun pergi premis yang ada sedia halal, dia tengok, bukan saja produk makan sikit perut, basi. Ataupun premis kotor, dia akan keluar perkataan macam ni ke halal? Ini kita tak nak. Macam ni ke halal? Jadi standard halal tu dia nampak macam rendah. Dan kita tahu halal ni impact Muslim. Kita tak nak lah orang kata Muslim, Islam ni standard dia lakai. Islam ni standard dia rendah. Kita tak nak. Okay? So tu QMS lah. Quality Management System. Kemudian nombor 2 pula adalah demand halal naik. Yes, daripada 2000 berapa 2004 lah. 2004 sebenarnya persedia halal ni dia daripada 1970 lagi persedia halal ni. Tapi tak semua, tak pada umum. Masih dalam kajian. Sebab apa? Kita nak implement persedia halal ni bukan mudah sebab dalam halal dalam Islam sendiri kita pun ada 4 mazhab yang top kan. Dalam mazhab ni semua pandangan lain. Ini boleh makan, Syafi'i tak boleh makan. Jadi susah. Jadi dia kena kaji betul-betul. Jadi banyak stakeholder. Banyak yang perlu campur tangan daripada KKM, daripada veterina, daripada ni, universiti. Semua kena sepakat cerita pasal ni. Untuk buat satu garis panduan. Supaya tak ada golongan tersisih lah. Halal ni untuk ni saja, masalah aku jadi itulah. Itu di Malaysia. Belum kita cerita di luar negara lagi. Macam mana? Sebab kita kena tengok adat setempat juga, locality kat situ. Jadi itu yang susah tu. Jadi 1970 dan kalau tuan-tuan nak tahu persediaan halal ni wujud pada hari ini disebabkan oleh PPIM. PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kalau tak kerana dia orang yang turun padang pergi industri terjejas ni, dia orang tak nampak yang benda ni pentinglah benda ni dia masuk dalam. Dia masuk dalam, dia tengok macam ni mana ada halal. Jadi dia yang bagi tu Jakim, kita tengoklah pasal benda ni. Kita ada banyak benda ni, benda tak halal dia jual nama brand, nama Islam, nama Melayu. Contohnya mi Karim ke, tapi sebenarnya buat sebab dia masuk dalam terjah apa ni jadi itulah pentingnya logo halal. Dan sejak daripada itu Jakim ambil inisiatif untuk laksanakan teliti betul-betul persediaan halal ni. Okay, so demand halal naik. So bila demand halal naik, apa akan jadi? Okay, kalau dulu kita cerita demand halal low, logik lah kan, dia punya rules, guideline dia akan berkurang sikit kan. So macam mana nak bagi demand halal naik adalah untuk melonggarkan, banyak sebenarnya longgar. Kalau ikut daripada garis panduan, banyak dah bagi kelonggaran sebenarnya. Tak ada ni sikit, tak apa, lulus. Tak ada sini siapa, tak apa, boleh lulus. Tapi apa yang Jakim nak tengok adalah penambah baik daripada owner bisnes sendiri. Hari tu macam ni lulus, kalau boleh next ada penambahan sikit, dah kemas, dah buat benda ni. Maknanya semakin comply kepada syarat-syarat atau peraturan yang ditekankan oleh garis panduan tu lah. So garis panduan kita ada yang basic lah, yang asas, yang wajib ada 3. Sebenarnya 3 sekarang 3. Kita ada MS, ni untuk produk makanan je Okay, sebenarnya skim halal ni banyak. Itu saya cerita topik lain banyak. Sebab tu untuk Malaysia entrepreneur ni sebenarnya saya fokus untuk food. Sebab saya nak fokus halal and food safety. Walaupun sebenarnya persediaan halal ni ada untuk farmasi pun ada, untuk kosmetik pun ada. Saya tak boleh campur dalam grup ni. Sebab tu kita tapis. Apa yang partisipan yang nak masuk tu banyak sebenarnya. Banyak masuk dalam grup ni banyak, tapi banyak yang tak berkenaan Dan ni off topic sikit
Kalau tuan-tuan nak tahu, sebelum ni free masuk grup ni free, register free, tapi kami dah kenakan bayaran. Sebab kami tengok dah banyak yang kena tapis juga. Banyak yang mengarut juga lah yang masuk tu, kadang-kadang ada yang banyaklah. Banyaklah, jadi kami kena tapis. Tapi apa yang kami bagi adalah benda macam ni lah, yang sangat-sangat value lah. Kalau sebelum ni kita buat webinar, kita charge per webinar. Tapi kali ni tak, saya dah ada senarai 70 topik untuk tahun 2024 yang saya kena selesaikan, dan semua tu adalah free untuk community member. By right, apa yang saya nak buat untuk komiti ni adalah satu one stop center untuk tahu pasal halal semua. Informasi tentang dapat persediaan halal, untuk manage persediaan halal, semuanya berada dalam sini, dan tak perlu ada konsultan lagi dah. Maknanya you all masuk dalam ni, you all dah boleh dapat persediaan halal, buat sendiri. Itu target dia lah. So macam self learning lah. Okay, itu tujuan dia lah. Okay, so berbalik pada demand halal naik tadi. So kita ada tiga dokumen yang wajib ada. First sekali adalah MS 1500 2019. MS 1500 2019 ini adalah Malaysian Standard. Boleh beli daripada Jabatan Standard Malaysia lah, beli online lah. Okay, kami ada, dan kami tak boleh beri. Saya tak boleh masuk dalam komiti ni. Ada satu file tau, free resources. Itu semua apa yang ada berkaitan standard apa semua masuk tu, kecuali kita tak boleh masuk Malaysian Standard ni dokumen, sebab benda ni adalah copyright kepada syarikat lah. Kita tak boleh share copyright, nanti kita kena sue lah. Tak boleh. So kalau you all nak, you all beli sendiri, ataupun kalau you all rajin, you all google lah kod-kod ada yang share ke, saya tak tahulah. Tapi saya nak beritahu yang share tu salah, tapi atas masing-masing lah, kami tak share. Okay, yang kedua adalah MPPHM, Manual Permohonan Persediaan Halal Malaysia 2020 domestik. Ini yang terbaru dan terkini, domestik. Yang ini memang tak ada copyright, free saja. So kami masukkan dalam free resources tu, boleh rujuk anytime. Kemudian yang ketiga adalah Malaysian Halal Management System, MHMS 2020. Okay, MPPHM ni tak baru, daripada 2004 dah ada, revise. MHMS ni yang start 2020. Yang mana lepas COVID tu ramai yang pening kepala nak renew sejalan sebab ada MHMS ni. Dah ada guideline baru. Itulah antara benda-benda yang buat makin ada panduan baru. Bukan saja nak mohon halal terkejut, nak mohon halal terkejut makin susah. Yang dah ada existing persediaan halal pun banyak yang tergantung renew, sangkut. Sebab ada requirement baru. Jadi itulah dia. So, memang seiring lah, bila demand naik dia makin ketat. Dulu tak ada MHMS, sekarang dah ada. Dulu yang industri mikro ni tak perlu lagi yang halal. Yang besar, industri besar kena wajib. Industri mikro tak perlu. Tapi lepas 2020 wajib. Dia slow macam tu. So bila demand halal naik, itu antara ni lah, antara syarat-syarat dia lah. Okay. Dan saya nak cakap demand halal naik ni juga bukan sahaja untuk di Malaysia, untuk luar negara. Demand daripada luar pun naik. Jadi standard contoh di Europe, di Jepun, di Korea, standard dia lain. Bukan standard lain lah, standard apa-apa standard pun lain. Jadi kalau kita nak implement negara kita punya standard dengan cara tak fair lah, ataupun tak susah lah, nanti apa dia kata macam ni standard halal. Sebab apa saya cakap ni? Sebab saya pernah duduk di Arab Saudi. Okay, saya pernah duduk di Arab Saudi. Dia punya pasar basah dia, pasar yang potong ayam terlembu, dia punya lantai tu bersih dan kering, yang pada saya boleh duduk kat situ. Anak-anak jatuh boleh main pun saya tak rasa kotor. Begitulah bersih. Dia tak ada halal, tak ada GMP, tak ada HACCP. Tapi memang praktis macam tu di Arab Saudi. Jadi kalaulah di luar negara yang mohon sedia halal tengok syarat zakir macam ni, nanti diorang akan cakap, kita orang yang tak ada persediaan pun lagi bersih pada syarat yang halal. Jadi sebab itulah perlu juga kita zakir perketatkan sedikit demi sedikit. Jadi memang betul yang akan terseksa ni, akan rasa susahnya adalah mikro lah, usahawan mikro.
Usahawan mikro ni definisi daripada SME adalah revenue atau jualan tahunan dia bawah daripada 300,000 setahun. Kalau 300,000 setahun tu dia punya jualan dalam 30K lah lebih kurang dalam 30K sebulan. Jadi 30K sebulan ni kita boleh anggap dia punya premis dia mungkin di kedai shop lot yang kecil, tak banyak yang dia boleh buat dari segi layout apa semua kemas tak banyak, dan staff pun tak ramai, mungkin bawah 10 lah. Bawah 10 tu saya rasa banyak, mungkin bawah 5. Kebanyakan saya jumpa bawah 5 sebab bila produk dia punya COGS dia tinggi. Jadi untuk menggaji staff yang ramai tu agak susah lah kan. So biasanya dalam 5 staff macam tu, kalau ada lebih-lebih tu part time. Jadi untuk diimplement persediaan halal ni agak susah sebab tim dia kecil. Dulu senang, dulu boleh je. Sekarang susah sebab ada syarat-syarat macam ni. Jadi IKS mikro dan kecil sebenarnya agak ada tough sikit nak implement persediaan halal ni lah berbanding dulu. Dulu sangat senang, sekarang agak tough sikit. Okay? So tu demand. Kemudian teknologi makanan. Teknologi makanan ni lah antara penyebab jugalah kenapa persediaan halal ni semakin susah. Okay? Sebab JAKIM sendiri pun masa diimplement, dia sentiasa bertambah baik. Dia tengok feedback industri. Dia tengok reaksi masyarakat contohnya kan. Saya ambil contoh dan apa yang saya cakap adalah JAKIM pun belajar. Masih belajar, tengok, observe, ada benda baru, kita kena ketatkan. Observe, ada benda baru, kita kena ketatkan, kita kena tambah. So tu saya cakap, hanya topik lain lah. Ramalan tentang masa depan, tentang halal industri dan persediaan. Adakah makin susah, makin senang ke apa, nanti boleh follow tu lah. Saya tak nak spoiler. Okay? JAKIM pun masih belajar. Okay, belajar dan dia kemas kini apa semualah. Okay. So, sebelum 2015, tak ada pun dalam checklist persediaan halal, siapa nak mohon halal, dalam checklist dia tak ada yang menyatakan kena ada water filter. Kena ada water filter yang ada sijil halal. Kena ada. Tampilkan sijil halal, water filter. Dulu tak ada. Kenapa 2015 ada? Sebab bila JAKIM buat persediaan halal, tiba-tiba ada syarikat yang nak mohon halal untuk penapis air. Nak mohon halal untuk penapis air. JAKIM kata, okey, JAKIM sebenarnya terbuka. Siapa-siapa yang nak mohon halal untuk benda-benda tak ada sebelum ni, skim-skim pelik ke, kena nyatakan apa dia punya relevan dia, apa dia punya signifikan, apa dia punya penyebab sampai penapis air pun nak mohon halal. Jadi masa itulah baru dapat tahu rupanya penapis air yang water filter yang dulu kita pakai, sekarang pun banyak sebenarnya, kebanyakan filter, activated carbon filter yang digunakan dalam penapis air itu adalah daripada tulang haiwan. Daripada tulang haiwan. Jadi bila kita cakap tulang haiwan ni biasa yang diguna adalah bila dia diproduce di China, tulang yang digunakan adalah pertama sekali tulang babi. Yang kedua, ketiga mungkin tulang lembu atau tulang anjing. Tulang lembu sekalipun kalau tak disembelih mengikut syarat Islam, dia consider haram. Jadi ini adalah komponen yang dalam pasaran. Jadi itu yang ini tak boleh jadi ini kan. Ini benda kritikal sebab kebanyakan premis memang pakai water filter, bukan saja di premis, di rumah pun pakai water filter. Jadi disebabkan itu 2012 dah di-update checklist dia kena ada water filter. Jadi biasanya saya konsult klien pelik, kenapa dia nak water filter? Bila saya cerita macam ni, mostly lah, majoritinya akan macam tu. Dia pun tak tahu. Sama lah macam saya dulu, saya pun tak tahu. Saya ketawa je ada orang tanya pasal nak mohon halal untuk water filter. Saya tak tahu. Okay.
So ada benda-benda tu memang kritikal lah. Okay. By the way, kalau tuan-tuan perempuan tak tahu lagi dalam folder community tu, community Malaysia Entrepreneur tu ada free punya stuff, kat situ ada checklist. Ada free ebook tu ada checklist. Itu complete punya checklist lah. Complete punya checklist untuk food punya skill. Bukan untuk kosmetik, bukan untuk apa. Itu memang saya specifically saya buat untuk food khusus kita orang punya checklist. Bukan Zakir punya. Zakir punya campur dan terlalu simple ataupun terlalu general lah. Kita punya kita spesifik untuk food. Restoran dan produk boleh pakai. Okay, so boleh pakai checklist tu. Cuma jangan bagi orang lain lah. So boleh pakai checklist tu. Itu apa yang kita pakai untuk klien-klien kita lah. Checklist semak satu persatu. Okay. So untuk teknologi makanan, itu baru water filter. Kita belum cerita lagi pasal gelatin. Kalau tuan-tuan nak tahu, gelatin di dunia ni, global ni, 95% adalah daripada non-halal. Daripada non-halal. Okay? 5% saja atau kurang sebenarnya daripada 5% adalah daripada halal. Yang memang ada halal certificate. Dan biasanya daripada halal ni adalah daripada tumbuhan lah. Daripada tumbuhan. Kalau tak ada certificate pun dia ada satu dokumen yang menunjukkan dia memang buat daripada tumbuhan. Jadi ini adalah masalah sebenarnya. Sebab banyak makanan yang digunakan ni adalah pakai gelatin. Okay? Macam baru-baru ni abang saya baru balik dari Jepun, dia bawa makanan lah, memang innocent lah, memang innocent. Doraemon, macam kuih tu tapi ada gambar Doraemon apa semua. Jadi bila saya tengok belakang tu, memang pakai Google Translate, memang ada tulis lah gelatin, komponen gelatin. Kita tak boleh expect produk-produk luar negara ni ada sedia halal ke tak ada. Tak ada. Kita pun negara Malaysia pun banyak yang tak ada sedia halal. Apatah lagi luar negara. They don't care sebab dia Muslim ada minoriti sana. Okay? Jadi apa yang kita boleh buat adalah saya check lah pakai Google review tu, dia translate satu-satu, saya nampak satu, dia takkan bagi tahu kat situ ada kandungan daging babi tak. Okay, ini just roti. Okay, so dekat situ adalah gelatin. Translate tu gelatin. Okay, bila gelatin dia pada saya dah bukan grey kata tengah-tengah subhah kan, antara boleh ke tu tak. Bila gelatin dia, saya nak gelatin, saya boleh berani confirm 95% halal, haram. Kenapa saya cakap 95% haram adalah sebab saya tahu di dunia ni 95% gelatin yang digunakan adalah daripada yang non halal, which is memang daripada babi. Okay. So kenapa saya confident daripada 95% tu 100 sebab dia daripada Jepun. Dia tak ada punya nak ambil gelatin yang halal. Tak ada fikir macam benda tu. Satu, gelatin yang sumber daripada babi ni sebenarnya lebih berkualiti dan lebih murah. Jadi kenapa dia nak ambil yang mahal, yang ada segi halal, yang kurang sikit berkualiti sebab dia ada tumbuh-tumbuhan. The best is memang daripada haiwan. So, no reason. Sebenarnya kita, kalau kita jadikan gelatin halal dan kualiti baik, boleh sebenarnya. Ambil daripada tulang lembu. Yang disembelih mengikut syarat Islam. Itu boleh dapat. Tapi industri mana yang nak buat? Negara mana yang nak buat? Malaysia bukan pulau lembu. India banyak lembu ataupun kerbau banyak, dia pengeluar daging. Tapi dia bukan non-Muslim. Dia bukan negara Muslim. Jadi Malaysia tak ada kapasiti nak buat benda tu. Nak tunggu Arab Saudi lagilah. Tapi insya-Allah lah ada lah tu. Kalau dia dah mula nampak, negara Arab dah mula nampak tentang halal, itu kita dah syukur. Dah bersyukur lah. So tu teknologi makanan, kita baru sentuh tentang gelatin. Sebenarnya banyak lagi teknologi dalam makanan ni. Contoh je lah sekarang punya canggih teknologi. Susu, fresh milk, rasa sebiji macam fresh milk tapi bukan berasal dari lembu. Bayangkan. Itu macam mana kita nak letak? Macam mana kita nak letak halal haram? Ada lagi daging steak tu macam daging lembu tapi bukan daripada lembu. Dia buat tissue culture.
Tissue culture, buah-buahan dia tumbuh jadi daging. Itu macam mana kita nak letak hukum? Itulah teknologi makanan. Makin pelik. Kalau sekarang kita boleh tengok genetic modified GMO. Genetically modified banyak sebenarnya kan. Banyak dan banyak kita tak tahu. Saya kebetulan dah masuk dalam ni lah baru saya tahu pasal GMO lah. Okay, GMO, genetically modified organism ni dalam halal simple. Sebab dia combine genetik kan, dia terubah suai apa. Kalau dia bersumber yang halal, GMO tu halal. Kita ada kacang soya kan. Kacang soya ada dua, satu yang GMO, satu yang organik. Dua-dua ni halal je, boleh. Tapi in term of tu saya suka gabungkan food safety and halal. Saya sendiri tak makan GMO sebab dia dah terubah suai genetik. Ini personal lah, kalau you all ikut you all lah. Okay, dia terubah suai genetik. So bila kita makan benda yang terubah suai genetik, sebenarnya kita pun adalah terubah suai genetik. So saya memang tomato tak makan, tahu saya ambil yang organik sebab benda-benda ni lah, benda-benda mengarut ni walaupun dia halal, walaupun ada segi halal, bayangkan yang tak ada segi halal. Itulah tuan-tuan kena tahu. Bayangkan yang tak ada segi halal, ayam yang tak ada segi halal, produk yang tak ada segi halal, siapa yang nak pantau dia punya premis? Siapa yang nak pantau? Nak harapkan ni majlis pantau setahun sekali je. Itu pun bukan semua pantau, dia ambil pick random. Kena-kenalah. Ada yang dah berhasil 19 tahun buat belacan, pijak kaki, pakai kaki. 19 tahun baru kena sembuh. Dia dah jutawan lah, dah lama jutawan lah, baru kena sembuh. Sebab tak ada sigil. Tak ada segi halal, tak ada segi mesti. Tak ada siapa yang nak pergi. Siap-siap lesen premis pun tak ada. Okay. Jadi itulah teknologi makanan kita ada GMO. Banyak lagi lah banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu. Sebab tu bila benda-benda kita tak tahu dan sekarang kita tahu garis panduan perlu dikemas kini. Slide KKM pun sentiasa kemas kini. Okay. Dan itu cerita pasal teknologi makanan. Saya masukkan sikit pasal list. Kalau tuan-tuan perempuan tengok dalam MPPHN, okay, dia ada perkataan-perkataan yang dilarang guna dalam kita punya menu. Contohnya dimsum ataupun siumai, benda macam tu. Dulu tak ada benda-benda tu. Dulu tak ada. Bak putih pakai. Dulu tak ada. Jadi sebab tu saya cakap dulu senang. Sekarang susah. Kita dah pakai menu ni dulu lah lama dah. Dulu boleh lulus kan, kenapa tak boleh lulus? Dia tengok kepada impact masyarakat juga. Sebab masyarakat dia tanya, macam mana Jakim dia boleh luluskan bak putih? Bak putih kan haram. Jadi walaupun bak putih ke menu tu bak putih yang tak pakai langsung babi, tapi masyarakat kita dah sinonim lah. Bak putih ni dia kecil lah. Bak putih, saya sendiri pun bak putih, kedai bak putih, ini haram, tak boleh, ayah saya cakap. Tak boleh bak putih ni babi, bak putih babi. Siumai, apa semua ni tak boleh. Masyarakat, lokaliti kita dah terbiasa dengan itu. So tak boleh. Jadi ada nama-nama yang tak boleh. Hot dog, root beer kan. Kita dulu minum root beer okey je. Sekarang tak ada root beer, tak ada Dakoni dog. Dia bila dia dapat segi halal, LWN, dia kena tukar nama. Walaupun bahan mentah memang tak pakai pun, babi kena tukar nama. Okey. Jadi Jakim sebenarnya kena fikir banyak benda sebelum nak letakkan satu line syarat tu. Banyak benda dia kena fikir. Dari segi penerimaan masyarakat, dari segi budaya, daripada hukum, daripada teknologi makanan, banyak. Sebab tu saya sendiri pun memang merasa sangat daripada dulu sampai sekarang ni banyak changes. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Ya, saya rasa. Kami punya team memang rasa dulu boleh, sekarang tak boleh, dulu boleh, sekarang tak boleh, apa semua kan. Makin ketat. Okey. Jadi itulah dia teknologi makanan yang itu mungkin halal. Kalau dari food safety banyak lagi sebenarnya dah dikira, tapi itu KKM pula. Dulu boleh bahan ni. Kajian terbaru mengatakan ingredient ni tak boleh lebih daripada ni sebenarnya, membahayakan dan may lead mungkin
menjadi faktor penyebab kanser. Banyak kilang-kilang yang multinational besar, brand-brand jenama besar, contohnya Munchies, Jacobs, itu semua ada isu tu. Walaupun dah besar, produk dia dah 100 pun ada isu. Kenapa lah? Isu keselamatan makanan, ingredient yang dipakai tu. Jadi benda memang kalau untuk HACCP, PMP, isu benda normal. Benda semakin ketat, even HACCP ataupun pelabelan makanan. Okey, pelabelan makanan, Akta Makanan 1983 pun ada revision tahun 2024 pasal allergen. Dia akan sentiasa revise allergen. Sekarang kenapa banyak sangat allergic? Allergic itu banyaklah, kita nak cover pasal food safety dia banyak. Nanti saya akan cover satu topik pasal allergen sebab benda ni penting dan dia boleh mengakibatkan kehilangan nyawa lah. Okey, allergen ni. Okey, so tu teknologi makanan. Kemudian pasaran tanpa sempadan. Ini satu lagi hal. Dulu kita susah nak dapat, kita nak tengok makanan-makanan Korea dekat Malaysia. Sekarang ni macam seolah-olah susah nak kontrol lah. Susah nak kontrol. Kalau you all nak tahu, produk-produk luar negara ni, bila dia dah masuk Malaysia, dia ada banyak syarat sebenarnya. Banyak syarat. Kita ada guideline. Contohnya produk daging, berasaskan daging tenusu, nak masuk Malaysia, dia kena ada sejarah, wajib ada sejarah. Tapi kenapa dalam market kita kadang-kadang ada yang non-halal, ada sejarah? Mana dia datang? Terlepas backdoor. Okay, so itu yang produk kritikal. Apatah lagi produk-produk yang tak kritikal, contoh coklat, chips, junk food, mie, noodles ni kan. Kalau kita tengok kat pasaran kita, dekat Shopee ke, dekat ni kan, orang jual benda tu. Dia tak perlu lalu syarbat lah. Daripada Korea, jual samyang mi, jual samyang mi, siapa nak beli? Beli sebungkus 2 bungkus je. Jadi bila sebungkus 2 bungkus, dia tak masuk lah custom yang makanan dia, prosedur dia masuk. Jadi kita tengok macam mana produk ni boleh masuk sebab kita tahu sebenarnya syarat untuk produk masuk, dia kena translate labeling tu. Labeling tu dia kena translate kepada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Tapi kadang-kadang kita tengok kedai, memang satu patah perkataan yang kita faham, kita tak tahu. Inggeris tak ada, Malay tak ada, kita tak tahu apa ingredient dia. Tapi masuk di pasaran Malaysia dia jual. Sebenarnya tu salah dan kita tak tahu macam mana tu lepas masuk. Itu satu lagi. Jadi pasaran tanpa sepadan ni, orang boleh jual beli, pakai Shopee, Alibaba, eBay, jual beli, masuk ni. Jadi tak boleh nak kontrol lagi macam dulu. Bila tak boleh kontrol lagi macam dulu ni, satu lagi garis panduan atau syarat baru perlu diperkenalkan. Tak boleh ada ni, tak boleh ada ni, tak boleh ada ni. Terutama restoran lah, restoran yang restoran western lah, agak kesian lah. Kebanyakan dia pakai yang imported items kan. Beli imported item ni, kita tak tahu mana dia dapat, ada supplier ke atau beli direct daripada sana ke. So bila nak modal halal dia, alamak, ini tak boleh tuan. Ini tak boleh. Tak boleh ni tak ada sialan. Jadi mungkin dalam 30% kadang-kadang bahan mentah yang dia pakai tu terpaksa di list, tak boleh pakai, kena ganti, kena ubah macam ni. Jadi benda-benda itulah yang kita nampak macam susah. Benda-benda itulah sebenarnya makan masa. Sebelum ni boleh 2 bulan, sekarang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan baru dapat halal. Tapi penting tak benda tu? Yes, penting. Sangat penting. Sebab kita dapat knowledge baru. Kita dapat ilmu baru yang ni tak boleh. Dulu boleh. Ya, dulu boleh. Sekarang tak boleh. Sebab kita dapat new information bahawa benda ni tak boleh. Okay? Jadi pasal tempat sepadan ni memang sangat-sangat bahaya, tapi dia juga adalah advantage kepada kita. Disebabkan pasaran tanpa sepadan inilah kita boleh marketkan kita punya produk halal. Dan kita tahu Muslim population akan bertambah sehingga kan pada expected 2050 dijangkakan 25% suku population dunia adalah populasi Muslim.
Dan jangan terkejut, di Jepun pun is a growing Muslim community dekat Jepun. So demand untuk produk makanan halal ni akan naik. Akan naik. So jangan risau, pasaran tanpa sempadan ni yes, membawa masalah kepada kita, tapi dia adalah juga advantage kepada business owner macam you all yang ada produk-produk halal ni. So jangan pandang market Malaysia saja. Jangan pandang market Malaysia saja. Kita kena ada mindset atau mentality yang produk kita ni, macam mana produk kita ni boleh ke luar negara. Boleh ke luar negara. Tuan-tuan dan puan, sampai Singapura, sampai Brunei pun dah kira ke luar negara dah. Brunei, masuklah. Okay, produk-produk macam cheese lele ke, apa skin dory fish ke apa, masuklah dekat sana Brunei tu. Populasi Muslim yang banyak kat situ, dan diorang kurang produk-produk macam ni. Produk-produk macam yang ada kat Malaysia viral-viral kan, kurang. Tapi itulah, nak masuk ke sana tu ada mesti halal, ada mesti dah cukup, tak perlu ada JMPS. So boleh pasaran Brunei. Okey, itu je dah tak pernah tangan dah. Okey. So yang terakhir yang saya nak cover adalah disebabkan ada clean air, disebabkan ada demand, disebabkan teknologi halal, disebabkan benda-benda ni semakin perlu ditambah baik, semakin rumit, sebenarnya dia juga akan menaikkan kos implementasi halal. Jadi dan disebabkan kos implementasi halal ni naik, dia jadi susah juga. Dia jadi susah lah. Okay, kenapa? Contohnya, dulu saya cakap usahawan atau bisnes berskala mikro kecil tak perlu ada yang dinyatakan dalam MHMS, Malaysia Halal Management System tu. Dulu syarikat-syarikat besar perlu buat manual, dipanggil Halal Assurance System. Yang kecil, yang mikro tak payah. Itu bagi saya unfair lah. Okay, bila keluar MHMS 2020, sekarang Jakim kata syarikat mikro dan kecil kena ada juga. Tapi tak perlu buat khas, daripada 12 elemen dia kurangkan kepada 3 elemen sahaja. Yang dokumen tu dipanggil Internal Halal Control System, ICS. Dah nak kena buat, dia pula macam mana nak buat benda ni? Sama ada pergi kelas, bayar, ataupun bayar konsultan. Nak tak nak, point yang saya nak sampaikan adalah dia melibatkan kos. Dan disebabkan syarat-syarat tak semudah dulu, yang saya cerita 10 tahun dulu, jadi benda-benda yang dulu premis yang contohnya macam A ni dah boleh lepas, sekarang A ni tak boleh lepas. Dia nak macam B, baru lepas. Jadi kerja-kerja menaik taraf premis pun dah perlu dibuat. So itu melibatkan kos. Dulu tak perlu latihan, sekarang dah perlu kena ada halal awareness training. Dia perlu melibatkan kos. Dulu water filter Jakim tak check, sekarang Jakim check. Bila check water filter ni memang tak boleh pakai, kena tukar. Paling-paling 500,000, itu juga kos. Jadi nature business IKS ataupun specifically micro ataupun kecil adalah masalah utama adalah financial lah. Sebab dia very tight. Lazimnya memang macam tu. Dia memang macam tu. Micro memang macam tu. Ataupun kita panggil startup micro, dia memang macam tu. Sebab tu dia memang, orang kata tengah struggle lah. Financial cash flow akan ada problem. Dia memang macam tu. Sifat dia memang macam tu. Sebab tu dia kena naik kepada sederhana. Dia tak boleh maintain micro lama-lama. Sebab apa? Sebab kalau saya personally untuk bisnes berskala mikro, jangan mohon halal dulu. Agak pada ni dia agak kontradik dengan pandangan agensi-agensi. Agensi-agensi suruh mohon halal, home base mohon halal, cottage industry mohon halal. Saya tak. Saya terbalik. Saya cakap jangan mohon halal dulu, naikkan your business sampai skala kecil, revenue you dah 300,000 ke atas, then baru you boleh think of halal. Sebab apa? Sebab implement halal ni bukan mudah. Okay, you perlu ada at least team, seorang individu yang handle halal. Okay, dan dia tak mudah. Dan dia akan mengganggu operasi kalau tak jaga betul-betul. Kalau
Memanglah ada geran. Memang ada geran halal, memang ada geran free saja. Ambil geran MARA, ambil geran SME Corp, konsultan yang buatkan 100% dia tak payah buat apa, tak payah keluar duit. Memang betul. Tapi kena ingat masa nak renew halal, siapa nak buat kan? Takkan nak mohon geran lagi. Lah itu dah geran, takkan nak geran lagi kan? Belum tentu lulus lah. Saya boleh katakan 5% lah. Chances untuk you lulus, itu dah buat. Dah dapat geran ni, bagilah orang lain pula. Bagilah usahawan lain pula kan. So siapa nak buat? So kalau nak jadi consultant, you kena bayar sendirilah. Macam tu. So better you ada team internal. Okay. Untuk micro, nasihat saya lah. Tingkatkan dulu bisnes tu sampai stable ataupun sampai dah cukup untuk hire at least admin seorang yang dia merangkap juga, yang tengok apa ni halal punya matters ni lah, untuk maintain halal kan. Halal tak perlu susah pun nak maintain halal ni. Join group community ni, semua resources ada dalam ni. Dia ajarkan, saya akan ajar macam mana nak maintain, macam mana apa. InsyaAllah saya akan masukkan satu persatu konten dalam ni supaya untuk micro dan kecil resources semua dalam ni. Tinggal nak belajar ataupun tak nak saja. Itu je. Okay. Jadi pendapat saya memang macam itulah. Betterkan stabilizekan bisnes dulu and then baru fokus on sedia halal lah. Bukan tak wajib, halal ni wajib. Bagus untuk kedepankan bisnes you all, tapi belum lagi lah. Belum lagi. So tapi persediaan untuk ke arah halal tu perlu ready lah. Maksudnya bukanlah main belasah je ambil bahan-bahan ramuan, bahan mentah apa saja kan. Apa yang bisnes IKS boleh buat adalah pastikan produk you all ni ada sedia halal dulu. Maksudnya dah ada polisi sendiri. Okey, bahan mentah kita pakai, kita nak bahan mentah yang ada sedia halal. Tak ada sedia halal, kita tak nak. Buat benda dulu. Bila dah biasa benda tu, insya-Allah ke depan nak mohon sedia halal sangat-sangat mudah. Sebab bila kita cerita pasal sedia halal ni, antara yang critical point adalah bahan mentah lah. Susah. Kalau bahan mentah 10, 20, 30 tak ada masalah. Tapi macam restoran ataupun catering, ni kita cerita pasal bahan mentah yang pakai 100, 300, 500. Yang ni agak pening lah untuk kita kawal seling. Okay? Jadi itu saja pada saya topik perkongsian saya pada hari ini. Perkongsian saya selepas ni memang santai-santai macam ni lah. Tak ada formality apa semua, nak ada api-api, joget-joget. Tak ada lah, saya start terus saja. Sebab kita memang limitkan 1 jam saja. Okay. Jadi kalau ada komen ke apa, boleh komen dalam chat ataupun memang saya tak expect partisipan ramai pun. Kita ada 140 lebih partisipan grup community lah. Tapi untuk webinar macam ni, saya tak expect ramai pun. Kalau saya seorang tu sebenarnya it's okay je. Sebab benda ni boleh record dan saya akan letak dalam tu. So kat situ pun kalau tak salah saya boleh komen. Anda kata lepas ni nak komen tanya pasal topik tu, komen dekat topik yang tersebut tu. Boleh tengok video ni takkan hilang, saya akan upload kat team akan upload lah dalam tu supaya yang mana tak join tu boleh refer ataupun staff nanti nak belajar ke boleh suruh dia orang tengok dalam grup ni lah. Okay. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada yang hadir, Tuan Nasrul, Fatin, terima kasih kepada yang hadir dan support. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di topik yang akan datang hari Jumaat, waktu yang sama dengan topik yang lain. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum dan take care. Terima kasih Puan Azmira.